3 tahun kita tunggu-tunggu berangan-angan pasal masa depan teknologi, dan bila Apple akhirnya umumkan iPhone 17, satu soalan tajam terus menyambar kepada kita semua. Gaji bulan ni nak terbang terus ke kedai ke? Atau telefon lama kita masih genggam ni masih cukup sedap untuk setahun dua lagi? Kalau tangan anda sekarang ni sedang menggenggam iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, 5 minit ni anda bersama saya jamin boleh jimat ribuan ringgit, ataupun mungkin anda menyesal tak upgrade nanti. Jadi kalau kita nak bancuh kopi dulu panas-panas, tarik nafas dalam sebab kita nak bedah habis-habisan siapa yang sebenarnya wajib lompat ke iPhone 17 ni, dan siapa pula yang elok tunggu dulu. Hey, selamat datang ke Mok Tube, inspirasi kehidupan dan juga makanan. Like, subscribe dan bell jika anda masih belum. Saya Mike daripada Fantografi. Jadi sebelum kita teruja sangat sampai seluk tangan tu ke dalam poket dan terus buat tempahan online tak pun kat kedai ke, mari kita tengok dulu apa yang saya sempat baca dan kaji daripada iPhone 17 ni datang dengan chip A19 Pro 3nm dan dikatakan lebih berkuasa dan juga efisien, screen ProMotion 120Hz. Okey, buat kali pertama pada model basic pun dah dapat ini berita besar untuk ramai pengguna. Kemudian ada kamera ultra wide 48MP yang memang upgrade yang ketara daripada sebelumnya. Jadi muka depan ataupun selfie 18MP plus sensor 3D untuk selfie yang lebih mantap. Okey, bateri pula 3692mAh yang menjanjikan ketahanan lebih baik. Storage pula bermula dengan 256GB, Bluetooth 6.0 yang lebih pantas dan stabil, dan tak lupa juga yang ni yang macam unik sikit, emergency SOS satellite yang mungkin boleh menjadi penyelamat nyawa. Nampak sangat cantik atas kertas kan. Jadi spesifikasi yang disebut ni memang menggiurkan pada semua, tapi bila kita letak sebelah dengan telefon yang kita sedang guna sekarang ni, barulah kita nampak perbezaan sebenar. Ia umpama macam naik kereta 1.3 liter VS 2.0 liter. Kedua-duanya yang bawa kita ke satu destinasi yang sama, tapi boleh pergi kedai, boleh pergi balik kampung dan sebagainya. Cuma pengalamannya untuk membelah lebuh raya tu memang lain macam kan. Ada beza langit dengan bumi. Kalau kita perlukan performance, ataupun kalau kita bergantuk kita nak potong kereta, kena perlukan kereta yang lebih laju. Jadi mari kita pecahkan satu persatu perbincangan kita ni. Kita ikut model iPhone yang anda sedang pakai. Siapa yang betul-betul akan rasa wow, dan siapa yang mungkin akan rasa biasa-biasa je. Jom. Kalau anda masih setia dengan siri iPhone 13 ataupun 13 Pro, saya kena cakap terus terang, anda sebenarnya masih hidup dalam zaman 60Hz. Walaupun iPhone 13 Pro ada promotion, model asasnya masih 60Hz. Okey, anda beroperasi dengan chip A15 ataupun A15 dan kamera ultra wide yang masih 12MP. Jujurnya agak ketinggalan ke belakang sikit dari segi teknologi yang terkini. Lompat terus ke iPhone 17, anda bukan dapat satu, tapi bukan dua juga, tapi 3 nikmat yang besar yang boleh mengubah pengalaman harian anda secara drastik. Yang pertamanya, skrin 120Hz ProMotion. Ini adalah peningkatan yang paling ketara dan akan anda rasakan serta-merta apabila beli. Dari 60Hz kepada 120Hz, perbezaannya macam dari melihat gambar bergerak ke melihat realiti. Feed TikTok, Instagram dan juga mana-mana apps media sosial anda akan rasa macam sapu mentega atas roti yang panas. Licin, lancar dan juga luncur yang sangat memuaskan mata anda. Animasi juga sistem akan terasa lebih responsif dan setiap interaksi dengan telefon akan terasa lebih premium. Ini bukan sekadar angka, ini adalah pengalaman visual yang berbeza sepenuhnya. Yang kedua, kamera ultra wide 48MP. Okey, daripada 12MP jam kepada 48MP ni adalah satu lonjakan revolusi yang sangat besar untuk lens
ultra wide anda. Dengan iPhone 13, gambar ultra wide anda mungkin nampak okey waktu siang, tapi bila cahaya kurang ataupun low light, detailnya akan mula hilang sedikit dan juga noise pula yang muncul. Dengan sensor 48 megapiksel pada iPhone 17 ni, anda boleh tangkap pemandangan yang lebih luas dengan detail yang jauh lebih tajam walaupun dalam keadaan cahaya yang mencabar. Malam-malam yang sangat gelap pun, anda boleh kutip bintang-bintang di langit dengan jelas, tak perlu risau gambar pecah ataupun kabur. Ini bermakna lebih banyak flexibility untuk fotografi anda, sama ada untuk landscape, seni bina ataupun gambar grup foto yang ramai. Chip A19 Pro, ini adalah nadi utama iPhone 17. Chip A19 Pro 3nm ini bukan sahaja lebih laju, ia juga lebih efisien dari segi penggunaan kuasanya. Anda akan perasan bateri telefon akan bertambah sehingga 2 jam screen on time. Bermaksud anda boleh guna telefon lebih lama tanpa perlu mencari plug. Dan bila tiba masa nak cas ni, yang ni yang sangat best. Ia sangat pantas. Anda boleh capai sehingga 50% charging dalam masa 25 minit saja. Ini sangat penting kepada mereka yang always on the go ataupun sibuk, dan setiap minit tu sangat berharga pada mereka. Dari segi prestasi, aplikasi akan dibuka dengan lebih laju. Game juga yang mana perlukan grafik tinggi akan berjalan lebih lancar tanpa masalah. Dan juga tugas-tugas berat seperti video editing dan juga foto editing di telefon tu akan menjadi lebih mudah. Jadi berapa pula tambang untuk menikmati semua nikmat ni? Kira-kira kasar kalau kita jual iPhone 13 second hand hari ini, mungkin masih boleh dapat sekitar 1,800 hingga 2,000 bergantung pada condition iPhone 17 pula kita jangkakan bermula pada sekitar RM499. Jadi kos tambahan yang perlu anda keluarkan adalah lebih kurang dalam RM2,400 hingga RM2,600 untuk mendapatkan 3 tahun pengalaman teknologi yang segar serta serba baru. Pada pendapat saya, kalau bajet anda tidak mencekik leher dan juga anda memang dah lama teringin rasa pengalaman premium yang iPhone boleh tawarkan, ini adalah upgrade yang paling berbaloi sejak zaman iPhone X dulu ataupun iPhone X. Jangan fikir panjang, klik beli dan saya jamin anda tidur takkan mimpi menyesal. Ini adalah masa yang paling tepat untuk melangkah ke era baru iPhone. Okey, mari kita fokus pada anda yang sedang memegang iPhone 14 dan iPhone 14 Pro pula. Anda dah ada Dynamic Island yang interaktif, chip A16 Bionic yang masih sangat berkuasa, dan juga kalau anda pakai versi Pro, anda dah pun menikmati skrin 120Hz ProMotion dan kamera utama 48 megapiksel yang superb. Jadi, apa lagi yang kurang dan apa yang iPhone 17 ni boleh tawarkan pada anda? Memang betul, anda dah ada banyak ciri-ciri moden, tapi ada beberapa jurang dalam iPhone 17 ni yang datang untuk mengisi kekosongan tu. Contohnya, kamera ultra wide anda masih 12 megapiksel, bateri anda sekitar 3200 mAh dan juga storage minimum anda masih 128GB. Jadi perubahan pada iPhone 17 ni mungkin nampak kecil di mata yang kasar, tapi ia tajam dan juga sangat signifikan untuk pengguna-pengguna yang tertentu yang memerlukannya. Yang pertama adalah ultra wide sudah upgrade pada 48 megapiksel. Ini bukan sekadar nombor. Dengan 48 megapiksel ultra wide, anda boleh tangkap gambar pemandangan yang jauh, lebih detail, dan juga untuk para foodies, gambar makanan anda tak perlu lagi crop tengah sebab takut nampak tak cantik di tepi. Setiap butiran dalam gambar akan menjadi lebih jelas, lebih hidup dan pastinya lebih sedap dipandang. Untuk storage basicnya 256GB, inilah satu rahmat terutamanya di zaman sekarang ni di mana apps yang makin besar, gambar dan video yang berkualiti tinggi. 128GB tu rasanya macam tak cukup bernafas dah kan. Dengan 256GB ni sebagai storage yang basic, anda tak perlu lagi pening nak padam-padam file ataupun gambar atau video dalam phone anda setiap malam, dan juga risau storage penuh bila kita record video 4K, apatah lagi 8K untuk model Pro. Ia sangat memberikan orang panggil keselesaan ataupun kebebasan untuk menyimpan lebih banyak kenangan-kenangan kita bersama keluarga, kawan-kawan dan sebagainya. Lebih banyak projek yang boleh dibuat dan juga lebih banyak apps tanpa perlu berfikir dua kali. Chip A19 Pro. Betul.
A16 masih laju, tapi A19 Pro ni adalah generasi yang seterusnya untuk pemain game yang tega. Anda akan merasa ataupun perasan juga perbezaan yang ketara yang dibawa ni. PUBG Mobile dan juga Call of Duty Mobile ataupun Genshin Impact, semuanya akan berjalan pada setting HDR yang lebih tinggi dan juga kadar frame yang lebih stable. Mungkin mencecah 90 FPS tanpa sebarang masalah. Ini memberikan kelebihan ataupun orang panggil advantage kompetitif dan juga pengalaman gaming yang lebih imersif untuk anda. Untuk pengguna biasa pun, kalau application tu kita buka sekelip mata je, multitasking juga akan lebih lancar dan juga telefon akan terasa lebih responsif dalam semua aspek. Tapi kena ingat, kos upgrade tetap sama tinggi, sekitar dalam 2,400 hingga 2,600. Jadi calculation saya begini, kalau anda jenis seorang yang memang rakam video panjang-panjang, suka edit video terus kat telefon tu, ataupun seseorang yang orang panggil content creator yang sentiasa benci ataupun rasa rimas nak padam file ataupun pening kepala dengan storage selalu penuh, maka anda memang akan merasa wow, dengan iPhone 17 ni peningkatan storage dan juga kamera ultrawide tu memang sangat bermakna untuk anda. Namun, kalau anda sekadar guna telefon untuk WhatsApp, scroll media sosial, tangkap gambar anak-anak di tadika ataupun gambar kucing je, sejujurnya iPhone 14 ni masih boleh bertahan dan juga sangat baik untuk 2 atau 3 lagi update iOS yang akan datang. Anda takkan rasa sangat perbezaan A19 Pro berbanding A16 dalam penggunaan harian anda. Pendek kata, pertimbangkan betul-betul ikut keperluan anda, tak perlu terjah terus melulu. Fikirkan gaya hidup anda ni, dia punya orang panggil gaya hidup digital kita ni, dan juga buat keputusan yang paling bijak untuk poket dan juga hati anda. Nah, ini dia golongan yang rasa sakit hati dia sebab anda baru je beli iPhone 15 ataupun 15 Pro pada tahun lepas. Anda dah nikmati chip A17 Pro yang super laju dan juga port USB-C yang universal dan juga mungkin kemewahan rangka titanium yang anda ambil model Pro. Tiba-tiba Apple keluarkan pula iPhone 17. Memang rasa nak menangis di bucu katil. Betul tak? Okey. Jujurnya, perbezaan antara iPhone 15 atau 15 Pro ni dengan iPhone 17 ni memang ada, tapi taklah orang panggil menggoyangkan dunia iman kita ni. Mari kita lihat apa yang baru dan juga sejauh mana ia relevan untuk anda. Skrin lebih besar 0.2 inci dan juga kecerahan maksimum 3000 nits. Ya, skrin iPhone 17 mungkin sedikit lebih besar dan juga lebih cerah dari segi saiz. 0.2 inci tu macam mungkin takkan anda perasan sangat dalam penggunaan harian. Kecerahan maksimum pula 3000 nits, so memang membolehkan anda melihat skrin dengan jelas di bawah terik matahari tengah hari. Tapi berapa kerap sangat kita berada dalam situation tu? So, iPhone 15 Pro Max pun dah cukup cerah untuk kebanyakan keadaan. Ini adalah peningkatan tapi bukan revolusi. Bluetooth 6.0. Peningkatan daripada Bluetooth 5.3 pada 6.0 menawarkan latency yang lebih rendah dan juga sambungan yang lebih stable, terutamanya peranti audio tanpa wayar TWS anda. Bunyi akan rasa lebih lekat dan juga responsif, yang mana ini memang disukai oleh gamer ataupun audiophile. Tapi adakah perbezaan ini cukup besar untuk justify untuk kita upgrade? Mungkin tidak untuk kebanyakan pengguna. Kamera depan 18 megapiksel, sensor 3D, center stage automatic. Kamera depan yang lebih tinggi ni, resolusi dia memang bagus untuk selfie dan juga panggilan video. Sensor 3D pula tingkatkan kualiti Face ID dan juga mungkin membolehkan ciri-ciri AR yang lebih canggih. Jadi ciri center stage automatic ni semasa panggilan zoom ni sangat penting untuk memastikan anda sentiasa berada di tengah-tengah frame walaupun anda bergerak. Ini adalah ciri-ciri yang sangat berguna, terutamanya mereka yang banyak buat video call ataupun content creation menggunakan kamera depan. Semua upgrade ni memang manis didengar, tapi adakah ia cukup besar untuk membuatkan anda rasa nak jual iPhone 15 anda? Benchmark chip A19 Pro mungkin hanya sekitar 17% saja lebih cepat berbanding A17 Pro. Dalam penggunaan harian, perbezaan kelajuan ini mungkin
takkan anda perasan sangat. Aplikasi dah sedia buka sekelip mata, game pun dah sedia lancar kan. Kemudian bateri iPhone pula yang 17 ni hanya sekitar 9% saja lebih besar berbanding iPhone 15. Peningkatan ini memang ada tapi taklah sampai mengubah experience penggunaan secara fundamental. Kalau anda jual balik iPhone 15 ni anda pada hari ni, anda mungkin boleh dapat sekitar 3,400 hingga 3,600 untuk upgrade ke iPhone 17. Jadi anda mungkin perlu tambah lagi sekitar dalam RM800 hingga RM1,000. Jadi soalan jujurnya, adakah skrin yang sedikit lebih cerah, Bluetooth 6.0 dan juga foto ultra wide yang lebih tajam bernilai tambahan RM800 hingga RM1,000 untuk anda? Jadi bagi kebanyakan orang mungkin tak cukup penting. Saya cadangkan tahan dulu nafsu tu, tunggu setahun lagi untuk iPhone 18. Pada masa tu barulah anda akan rasa satu orang panggil giant leap lah dalam teknologi. Mungkin dengan rekaan yang benar-benar baru ataupun ciri-ciri revolution yang buat rasa macam berbaloi untuk kita upgrade. Untuk sekarang ni iPhone 15 yang masih lagi orang panggil iPhone yang terbaik di pasaran. Nikmati saja apa yang ada di tangan anda. Sebelum kita rumuskan semua perbandingan ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga loceng notification. Baiklah, untuk anda yang mungkin dah pening dengan semua nombor dan juga perbandingan tadi, mari kita buat ringkasan yang paling mudah untuk anda tulis kat nota ataupun ingat dalam kepala. Pengguna iPhone 13 ke bawah ini adalah yang terbaik untuk anda melompat ataupun jump. Okey, naik taraf ke iPhone 17 akan memberikan perbezaan yang sangat ketara dan juga berbaloi besar untuk setiap sen anda laburkan. Anda akan rasa macam daripada zaman batu ke zaman angkasa. Okey, pengguna iPhone 14 pula, fikir-fikirkanlah dulu. Keputusan upgrade ni sangat bergantung pada bajet yang anda ada dan juga nafsu anda terhadap kamera yang lebih baik serta storage yang lebih besar. Kalau kedua benda ni penting, mungkin berbaloi. Kalau tidak, iPhone 14 anda masih gagah. Pengguna iPhone 15, sejujurnya anda tidak perlu, melainkan anda seorang influencer ataupun rakam setiap hari ataupun anda ni memang jenis sentiasa mahu yang paling baru ataupun paling up dan juga paling canggih di tangan. Peningkatan daripada iPhone 15 kepada iPhone 17 adalah evolusi kecil saja dan juga bukan revolusi yang mendadak. Tahan dulu. Dalam dunia teknologi ni kadang-kadang ada faktor luar biasa yang boleh membuatkan keputusan kita terbalik 180 darjah. Walaupun kesimpulan saya tadi dah jelas, 3 perkara ni boleh mengubah segalanya untuk anda. Okey, yang pertama, tukar kerja ke arah kandungan kreatif. Tiba-tiba anda dapat tawaran kerja sebagai content creator, videographer ataupun video editor yang memerlukan anda untuk sentiasa merakam dan juga menghasilkan kandungan berkualiti tinggi. Dalam situasi macam ni, keperluan untuk kita rakam video 8K jika model Pro yang support ataupun storage yang besar dan juga prestasi chip yang paling canggih untuk menjadi satu kemestian kerja tu, iPhone 17 dengan segala penambahbaikan kameranya dan juga chip A19 Pro akan menjadi pelaburan yang sangat berbaloi untuk kerjaya anda. Ini bukan saja kemahuan tapi ini adalah satu keperluan profesional. Terusnya, program Apple Trade-in naik nilai. Bayangkan tiba-tiba Apple ataupun syarikat telekomunikasi tempatan ni buat promosi yang macam gempak untuk promosi trade-in. Nilai trade-in telefon lama kita yang ada ni tiba-tiba dia melonjak naik harga mendadak ataupun dia ambil tinggi kan. Mungkin lebih tinggi daripada harga second hand yang biasa kita tengok. Jadi kalau ini berlaku, kita punya kos untuk upgrade kepada iPhone 17 jadi lebih rendah. Jadi kelihatan ianya sangat menarik ataupun sangat berbaloi. Sentiasa pantau trade-in ini kalau ada promosi daripada Apple ataupun company telekomunikasi. Seterusnya, jika telco membuat bundle 0% interest bagi 36 bulan. Ini adalah game changer untuk ramai orang. Jika syarikat telekomunikasi kegemaran anda menawarkan package bundle iPhone 17 dengan pelan data yang menarik, dan yang paling penting bayaran ansuran 0%, dia punya interest sehingga 36 bulan. Kos bulanan anda juga untuk memiliki iPhone ni baru akan menjadi sangat rendah. Ini terasa macam melanggan perkhidmatan streaming ataupun langganan gym, bukannya membeli telefon berharga ribuan ringgit.
Ini boleh membuatkan upgrade yang mahal akan menjadi kelihatan macam sangat mampu milik. Jadi kalau salah satu daripada 3 situasi ini berlaku dalam hidup anda, saya nasihatkan anda untuk rekalkulate balik semua bajet dan juga keperluan anda. Kemungkinan barulah anda boleh membuat keputusan dengan bijak. Jangan terburu-buru, tapi juga jangan terlepas peluang ke masa ini. Jadi, setuju tak dengan senarai siapa perlu upgrade yang saya dah bentangkan ni? Kalau anda ada pandangan lain, just letak komen saja di bawah. Kita nak baca dan juga saya nak belajar daripada anda. Sebab perlu upgrade ke, tak perlu upgrade ke. Jadi, kita akan baca komen yang paling lucu, paling bernas dan juga paling memberi info kepada kita. Dan kita akan cuba belajar daripada anda. Akhir kata, iPhone 17 ni bukanlah satu revolusi yang mengubah segalanya daripada asasnya. Tapi ia lebih kepada satu evolusi yang besar dan juga signifikan. Terutamanya kepada sesiapa yang dah agak tertinggal daripada trend teknologi terkini. Tapi untuk mereka yang dah pun berlari laju dengan model-model iPhone yang baru ni, perbezaannya mungkin terasa sedikit dah dan juga tak begitu ketara. Ingatlah satu perkara penting, telefon baru ni tak kira secanggih mana pun takkan ubah hidup anda secara ajaib. Yang mengubah rutin ataupun yang memudahkan urusan adalah cara anda menggunakan telefon itu sendiri dan bagaimana anda untuk memanfaatkan teknologi yang ada padanya. Buatlah pilihan yang bijak, jadi yang sesuai dan juga keperluan sebenar anda. Dan yang paling penting, jangan sampai bikin dompet anda menangis tak berlagu. Kita jumpa lagi dalam sesi perbincangan yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak yang sudah menonton dan juga support sampai habis. See ya, tata.